Keeper siapa masa tu? Keeper masa tu Mama Jala. Mama Jala yang aku rasa lah kan. Top dia Mama Jala dengan Tajat. Iya ke? Ya. Oh, untuk itu dia bola juga tu. Dia Pepen, Atan Jala, Tajat. Oh, keeper tu nya. Tiga orang ni keeper bagian kita Sungai Melot lah dengan Kisinya Buakop tu. Oh. Masa tu ada tu kan Mama Nyawa semua ada? Ada memang ada. Oh, memang hebat jugalah Didi ni. Mama dia pun. Ya. Meliang Puntak. Oh. Ada mahal. Melot pula siapa? Melot ni macam yang berbarunya Aman. Meliang Wagan. Melot pe itu Mama Hato. Oh, Unti itu main bola juga Mana Oh. Tapi dia masa di Jugra tu dia main mana. Mama Isai itu uang Melot betul-betulnya yang ada main ada juga Pelima Kancel. Buat kucing sama juga ada juga main tu. Oh, hebat juga Ya. Di zaman itu cuma masalahnya zaman tu video kan. Kalau ada video pandang balik mesti okey. Gelak. Ya seronok yo. Ya. Meriah masa tu betul-betul meriah lah. Sekarang ni kita entahlah hilang macam mana yo. Entahlah susah nak cakap lah. Acara tu memang hilang lah. Kenangan demi kenangan lah. Ya. Masa tu muda-mudi mesti Jasikal Jasikal. Ni melibatkan muda-mudi sebelah gelap pula. Masa tu zaman tu kategori majlis kahwin lah. Khabar orang tu gogo lah kan. Ya. Dah ada ke belum? Memang dah ada. Dah ada ya. Masa sebelum band kan, band moden ni Tamul dulu kan. Ya betul. Masa zaman Tamul tu memang dah hebat ke apa macam mana? Memang zaman Tambul tu hebat pada masa tu lah kan. Zaman tu memang hebat. Dia Mama sempat ke zaman Tambul? Sempat. Ya. Ramai juga orang mengikut kemampuan keluarga sebenarnya. Iyalah. Kebanyakannya keluarga yang beradak ni selalunya dia orang panggil band. Masa itu nama popular band tu masa tu Maris. Ya. Maris tu band apa? Jobok ke macam mana? Iyalah dia kahwin campur dengan masyarakat orang kita juga. Selalunya dia ada hubungan dengan orang band-band lah. Masa tu senang ceritanya kia boleh nak kalau nak siwak barang ke apa dia ada kan. Melalui dia lah kan masa top lah. Berapa harga siwak masa tu? Itu yang tak tahu aku nya. Masa tu aku belum lagi sama dalam soal siwak menyiwak ni. Tapi memang pernah nampak lah kan. Nampak lah. Masa zaman Tamul tu ramai juga ke orang yang gogo lah. Menari lah. Menari. Ramai. Sama juga. Oh, penuh juga kan? Penuh juga. Oh, habis tu lagu dia mainkan pantun semua orang yang berpantun ke atau orang yang depan band tu aja yang berpantun? Yang itu kadang-kadang ni dia masa tu memang kita pembesar suara dia kan. Jadi kebanyakannya antara peserta yang menari itulah berpantun. Oh, macam tu ya. Kadang-kadang selalu yang buka pantun ni lelaki untuk penari perempuan lah. Apa yang dia menari tu mungkin dia minat ke situ. Apa cara jadi jodoh tu dalam itu nampak lah kan. Maksudnya yang jual tu jantan dulu lah. Lelaki dulu kan. Ya. Cuba Mama pantun sikit kalau ingat. Nak pantun boleh juga. Kalau tuan menjual daing ada dalam perahu. Kalau tuan pasang daing apa saya nak tahu gitu. Oh gitu ya. Tapi balas pula macam mana? Nak balas tu boleh ya, nak balas macam mana kan? Yang balas saya daing ikan haruat. Oh gitu. Daing juga 3 inci. Saya menjaring di danau Pak Tuat. Terus masuk hati gitu. Oh gitu. Maknanya ada respon lah kawan tu kan. Oh gitu. Oh zaman tu memang pihak lelaki dengan perempuan mesti nak tahu pantun lah kan. Ya. Sebab nak jawab pantun yang orang jual kan. Kalau nak jawab kan malu Oh malu macam tu lah kan. Oh maruah juga tu kan. Maruah juga. Oh gitu. Lepas tu okey lah itu zaman Tambul, zaman pantun. Yang kemampuan pula siwak zaman band biasa setiap minggu kah atau berbulan-bulan sekali kah macam mana? Ya selalunya ada nikah kahwin lah. Yalah masa tu zaman sekarang ni kerana Covid lah. Ya. Kalau punya Covid setiap minggu ada. Kalau main aku rasa zaman aku bersempat lah.
lama nak ada joget, entahlah mungkin cenderan ham kan. Ya. Nak Perak ke mana Pahang, mungkin kita ni 9 punya sampai. Ya. Kita punya tahu setiap minggu ke setiap bulan ke ada gogo kan. Ya, hubungan internet ham yo, telefon sam yo. Kita pula yang mengharapkan kampung terdekat lambat aku rasa berbulan sekali. Ya, kan? berbulan sekali, kadang bertahun sekali. Kan. Tapi sekarang ni setiap minggu. Okeylah. Zaman Jasikal, zaman jalan motor, jauh tempat mana, jauh mana mama zaman remaja tu pergi gogo. Paling jauh kampung asli Teki lah. Oh, Teki paling jauh lah. Masa tu kaset kah, gugiran kah, macam band kah? Masa tu Teki pakai kaset lah. Oh, kaset. Ya. Ramai juga ya. Ramai. Happy lagi. Happy lagi. Betul. Masa tu aku rasa mama jalan apa masa tu? Masa tu mula-mula jalan basikal. Oh, naik basikal. Oh, jalan basikal boleh sampai mana? Apa? Bukan jauh pun. Pukul berapa? Kayu pukul 2 petang lah. 2 petang sampai mana? Sampai mana gelap, tipu. Nak terusnya. Oh, singgah dulu. Pulang pula pukul berapa? Pulang lewat pukul 8 lebih baru balik. Main rasanya gogo sampai cerah kan? Ya. Rasanya lah. Kalau area ni lah sampai pukul 7 macam tu. Kalau sekarang ni pukul 3-4 orang dah balik. Tapi kalau Perak sekarang ni sampai cerah, sampai nyelarat orang main ada lagi. Ya, lain dia. Lain. Tapi peredaran masa sini lah kan. Pakai kaset macam mana? Hi-fi ke? Apa kaset biasa ke? Kaset yang dua radio dan dua speaker tu lah. Hebat juga dia. Carol. I love you lagu dia lah masa tu. Masa tu yang top rock and roll kan. Rolling Stone ke kumpulan dia yo. Apalah. Kumpulannya dah lagu 60-an anu tu apa? M Sarip tu kan. Tahun berapa tu ya? Tahun 80 lebih lah, 80. Tahun 80 lebih. Letop lah tu. Start joget pukul berapa? Pukul 8 dah start. 8 start. Pantang gelam. Pantang gelam baik-baik. Yang nunggu 10 sebelah ni lah. Gini air mana pak? Ngejam nunggu sebelah. Ada pukul 12 pun belum nak joget kan. Mari dah 8 dah start dah. Mungkin mari dah haus dengan hiburan ni. Apa? Yalah gogo pun jarang kan. Sekarang yang pelik lah. Tapi entahlah ni lepas corona ni. Memecut dah pun. Apa? Ya tahu Zaman Jasikal tu berapa wak? 5-6 wak juga? Ramai lah. Oh ramai. Join yang orang Meloy dah mana? Lama lah, ada yang tadu kepa ceting ada mai. Ikut jalan mana tu? Ikut jalan Jeneram. Labuk nilai lah. Yalah jalan Jeneram ke main mana ada bengkel tu dia. Yalah jalan Jeneram, lepas tu pergi ke Salak, lepas tu ikut Jijat yang ada estate. Kompol ke mana? Itu janjinya di kampung-kampung nah, kompolnya. Kompolnya. Yang datang mana nah kan jumpa kan sama lah gitu. Oh macam tu. Muai Jasikal lah tu. Jasikal lah. Apa ya ada motor tu mewah sikit lah maksudnya. Cepatlah dapatnya. Lekat awak. Tahu. Bukan 8 di Gogor. 8 di Gogor dah. Tunggu gelam ada ini. Payahnya ni. Gelam apa main lain dia. Lain. Iyalah. Sepanjang apa ni apa ya? Apa dah yalah daripada main sampai sekarang dah puas ya rasa dalam hidup. Puas daripada segi apa? Yalah dari segi macam-macam, kepuasan hiburan, kepuasan apa ni berjaya dalam hidup. Bagi aku lah yang sekarang aku terima apa aja lah kan. Ikut peredaran lah. Sekarang aku berusia. Tapi daripada segi seni aku memang itulah hidup aku seni dah. Tidak aku nafikan lah. Pasal aku suka dengan seni daripada aku kecil sampai lah aku serak.
masa zaman tu bukan apa kak, yalah masa zaman tu ingin nak menjadi juga seorang Jamal kan. Ya. Betul. Tapi peluang ni susah masa zaman tu kan. Ya, peluang masa tu walaupun kita ada radio orang asli tu, tapi siaran ni sangat pening, sehat. Yalah. Ada pernah kampung kita kampung asli Klinsing. Tak silap aku Basian pernah datang di situ. Oh, menemu ramah ayah aku lah. Oh, itu DJ Radio 7 lah masa tu. Basian kan main dari Radio 7 bukan ni. Apa itu radio apa masa tu? Radio orang asli kan. Radio orang asli lah apa kan. Betul ada dia datang situ, dia nasihatkan supaya kita ni belajar. Oh. Tak silap aku Basian yang rambut macam Migi tu. Itunya. Oh. Pernah ada datang Oh, dia pernah temu ramah lah. Temu ramah ayah aku malam ni. Oh, ada Ada. Masa tu siaran kita nak dengar nak kena pergi apa? Channel Singapura no ada gelombang pening dia. Iya. Bunyi dia macam tika apa Zamal Kazam. Macam wirely pula. Habis sekarang ni ni dalam bidang seni lah kan. Dah mamaknya tercapai dalam masa tahun tu nya. Sekarang ni mamak nak kalau ada peluang nak rekod kah? Single kah apa kah? Kalau boleh memanglah kita mamak rasa dia pernah putus asa lah kan. Kalau boleh ada masa ni, ada rezeki, mamak nak buat single lah. Datuk kah jadi buat kenangan untuk cucu mamak lah kan. Itulah. Agak-agak moga berjaya lah. Impian mamak tu daripada yang pernah rekod. Dapat rekod masa zaman 2020 ni kan. Ya betul. Wawasan yang khabar di PM PM 7 ke PM 8 ni mantan tu lah kan. Lah ada bukan. Covid yang datang. Ni pesanan terakhir kepada budak-budak muda, apa pesanan mama? Sebagai orang lama aku harap budak muda mengekalkan jati diri kita sebagai orang asli, meneruskan perjuangan bangsa kita yang belum selesai, seperti tuntutan tanah, meningkatkan jati diri kita sebagai orang asli, lepas itu memperkasakan adat istiadat orang asli tu. Jangan limpah buang lah kan. Kita wujud dekat situ masyarakat kita, jadi kita kena berterima kasih lah dengan golongan yang dah lepas. Jadi itulah harapan aku. Itu je lah. Okey, terima kasih, selamat menonton dan terima kasih kepada subscriber channel Acar Zero. Aku akhiri. Terima kasih kepada Mama Ayun kita atau Mama Atun dari kampung Klinsing asalnya. Sekarang duduk dekat Bukit Dama. Sekian, terima kasih. Selamat menonton. Tapi video ni akan bersambung. Ada lagi cerita lain. Cerita yang lebih detail lah. Ni pasal lain pula. Ni pasal daripada sejarah. Akan datang akan cerita pasal pasal kalau orang kita tu apa tu lain kali lah kita cerita pasal perubatan lah untuk lebih tahunya. Okey, terima kasih. Bye.